Kita kena tahu tuan sebab apa? Bahawa timbulnya perasaan apa? Perasaan semangat menjaga tanah air kita. Wah dulu tuan-tuan, dengar jihad di Mekah, ngaji tuan-tuan patah balik walaupun naik kapal. Kapal apa? Kapal lu. Kita hari ni tuan-tuan ngaji juga. Balik contoh apa? Balik untuk apa? Untuk tanda. Tanda tu pelihara raya lah. Mengundi, tu pun tak orang balik. Orang dulu tuan-tuan, balik ngaji juga, duduk di luar negara, dengar panggilan jihad balik tuan-tuan. Kita hari ni tak ada lah jihad, cuma apa? Balik untuk apa? Melaksanakan tanggungjawab kita sebagai orang ataupun rakyat Malaysia di dalam mengundi, tu pun tak orang balik. Bukan naik kapal tuan-tuan, bukan naik kapal duduk atas teluk tuan-tuan berbulan-bulan, duduk atas kapal terbang sejam 2 jam sampai lah. Tu pun tak mau balik. Kesedaran menghayati pengorbanan orang-orang terdahulu di dalam mempertahankan tanah air.